Tetapi rugi yang kita paling bimbang, kalau kita telah rugi masa umur kita dengan kita tidak melakukan amal-amal kebaikan. Justru itu, macam mana kita nak manfaatkan masa yang ada ni? Mungkin ada setengah orang dia dah masuk umur 40-an, 50, 60, 70 kan? Maka macam mana nak guna masa yang ada ni? Kerana masa yang telah berlalu, tak boleh nak dapat semula lah. Doalah macam mana pun, tak akan dapat Allah kembalikan masa ini. Tetapi, ada cara yang lain untuk kita dapat masa yang banyak. Macam mana tu caranya? Okey, tadi kita telah sebut yang pertama, gunakan masa-masa yang masih berbaki ini. Yang kedua, sahabat-sahabat, dalam hidup kita, tempoh 24 jam ni, walaupun kita tak solat, tapi kita makan, kita tidur, kita mandi, kita berjalan, kita cari rezeki. Okey, semua pekerjaan yang kita buat dalam tempoh 24 jam ni, hatta tidur pun, kita mesti niatkan kerana Allah. Saya tidur, ya Allah, nak rehatkan badan, dapat pahala. Ya Allah, saya mandi kerana nak bersihkan badan saya, dapat pahala. Ya Allah, saya keluar rumah pagi ni, saya akan balik semula nanti, adalah kerana Engkau, ya Allah. Nak cari rezeki, ya Allah, dia jadi ibadat, dia dapat pahala.